Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Selamat tengah hari lah. Semoga anda sukses hari ini bersama Makcik Kebun. Tapi jangan lupa santuni 5A di sebelah kanan anda. Okey, hari ni Makcik Kebun nak ajak anda reporting saya punya baby cactus ni. Tapi jangan lupa tengok video ini sampai habis. Jangan nak swipe-swipe. Ni baby cactus yang hari tu saya dah kutip-kutip kan. Baru nak tanam semula, nak semai balik. Jadi guys, jangan lupa bersama saya. Kita bersama tip-tip Makcik Kebun. Okey, nak menanam benda yang masih baby-baby ni, tak boleh lah nak pasal cantik-cantik kan. Kita guna semula. Pakai semula tapuai ni. Tapuai asam pedas yang kita dah beli. Masih ada bau lagi. Asam pedas, beli kari lah, apalah semua kan. Tapuai-tapuai ni sangat berguna. Jangan buang. Boleh recycle semula. Guna tubuk-tubukkan. Untuk menyemai. Sebab dia kecil-kecil lagi. Jadi kita gunakan semula tapuai-tapuai ni supaya kita jimat. Takkan nak letak pasu yang lawa macam ni kan. Tak aci lah. Guys, ni dia saya dah campurkan. Ini medium tanam untuk cactus, baby cactus. Nampak ni. Yang putih-putih ni pelait. Tanah sedikit. Tanah dalam 20 ke 15%. Banyaknya adalah batu-batu pumice. Pumice kan. Batu pumice, batu kerikil. Ini letak juga sedikit baja baja lah. Baja sedikit. Baja slow release. Ini strategi. Untuk ini adalah untuk hama-hama dengan semut-semut. Racun lah macam untuk hama dan semut. Lepas tu saya tak guna pumice yang besar-besar. Sebab apa? Kita nak tanam baby cactus. Jadi saya gunakan pumice yang kecil-kecil. Iaitu batu-batu kecil-kecil, kerikil kecil-kecil. Dia ada beli dekat online lah. Kalau cactus dah besar, kita gunalah batu besar. Lepas tu kita gaul, campurkan benda ni sampai dia sebati dan kita cek sama ada dia poros atau tidak. Ini poros lah. Sebab saya letak sedikit saja tanah dia. Ini untuk baby cactus. Baby cactus ni memang memerlukan kelembapan yang agak tinggi juga. Tapi tak boleh lembab sangat, nanti dia busuk. Sebab dia baru nak grow kan, baru nak hidup. Jadi kita kena jaga, suhu dia kena jaga. Okey, kita ambil kita punya baby cactus ni. Jadi saya sekarang ni saya pilih yang ini payah sikit. Nanti kemudian kita ambil yang macam berpotensi. Ni baby cactus dia. Berduri. Kena ambil elok-elok. Nampak ni. Kita ambil letak aja. Letak aja atas ni. Ada dua pula kan. Okey. Kita ambil letak aja atas ni. Sebab dia boleh menahan kelembapan guys. Okey, kita susun elok-elok. Ini proses menanam dia guys. Kita susun elok-elok dalam kotak-kotak yang telah kita letak pasir tadi. Pasir dengan medium tanam tadi kan. Kita kena hati-hati juga letak dia. Supaya dia lebih tersusun dan senang kita nak urus. Okey, nampak. Ada baby-babynya. Nampak ni. Banyak ada baby-baby tu banyak sebenarnya. Banyak. Tak payahlah tanam benam sangat. Letak je. Letak je. Letak macam ni. Padat ke? Wih. Dia melekat boleh tahan. Kita susun lah. Susun elok-elok. Atas ni. Kita benamkan sikit lah. Edge. Kat tangan pun melekat ni. Nampak tu. Okey. Macam tu. Untuk cactus ni guys. Memang tidaklah susah sangat. Cuma kalau baby ni perlukan perhatian. Tengok kelembapan dia. Dia tak boleh kering. Kalau kering nanti dia kecut sangat. Dan kalau basah sangat pun takut dia busuk. Macam tu. Lepas tu kita susun lah. Susun ikut ni. Bila dia besar sikit nanti. Dalam masa 2 minggu ke 3 minggu. Kita dah nampak dia boleh. Kalau nampak keluar akar dia kan. Macam tu lah guys. Kita apa-apa saya akan updatekan kepada anda. Pastikan ni letak di tempat yang teduh. Walaupun kena cahaya matahari. Jangan tempat teduh lah. Sebab mereka kecil lagi. Jadi begitulah guys. Seterusnya kita tanam sehinggalah habis. Okay guys. Itulah kejadiannya tadi. Nampak tu. Ada baby-baby tadi dah. Baby-baby tu banyak sebenarnya. Banyak. Ini kita dalam uji kaji lagi. Selalunya kalau yang warna albino ni. Warna macam ni. Tanpa color hijau. Ini mungkin dia hidup. Tapi yang lain-lain ni. Selagi tak ada color warna hijau. Peratusan dia nak hidup dalam 10% atau 20% je. Sebab dia memang tak ada hijau. Ini macam boleh. Ini mungkin dia boleh hidup. Tapi mungkin pembesaran dia agak lambat. Nampak tu. Sebab hijau ni kita tahu kan. Klorofil. Dia memberi makanan kepada pokok-pokok kan. Dia boleh menyerap makanan. Ini insyaAllah boleh hidup. Kita spraykan. Spraykan dengan air. Ini saya letak vitamin B1.
untuk kelembapan dia nanti kita cungkupkanlah, tutupkanlah. Ni kita siram dulu. Sebab dia hidrasi dah beberapa hari ni. Okey, bagi dia lembap. Kelembapan memang sangat penting juga untuk baby cactus ni. Dan air ni juga adalah air vitamin B1. Peranan B1 ni guys adalah untuk mengurangkan stres pada pokok. Tutuplah. Kita tutup macam ni. Tutup rapatlah. Okey. Kita tutupkan mereka sebab untuk memerangkapkan kelembapan. Mereka perlukan yang lembap dan yang warm ataupun orang kata yang suam-suam atau panas kan. Tapi tidak direct pada cahaya matahari. Jadi macam itulah guys. Kita tutupkan semua ni supaya mereka boleh memerangkap kelembapan untuk mereka mengeluarkan akar. Macam tu. Tapi jangan letak direct sun. Yang penting tutup dulu. Macam tu guys. Semoga memberi manfaat. Pastikan diletak di tempat yang bawah greenhouse lah, yang teduh. Jangan terus kena hujan. Kalau cek selalu. Kalau dia kering sangat, kena spray air lagi. Kalau lembab sangat, jangan spray air lagi. Okey.